Di sinilah kisah bermula Hang Nadim menjadi terkenal. Kisahnya bermula di Temasek. Dulu, penduduknya hidup aman damai, tepi laut, rezeki pun melimpah ruah. Tapi satu pagi, ketenangan tu musnah bila sekumpulan ikan todak datang menyerang. Bayangkan ikan-ikan ni melompat keluar dari air. Zap! Terus menikam sesiapa saja yang ada di pantai. Ramai yang cedera, suasana jadi huru-hara dan semua orang ketakutan. Raja pun paniklah, lalu arahkan tenteranya berbaris di sepanjang pantai, cuba nak menahan serangan. Tapi, apakan daya ikan todak ni laju, muncungnya tajam macam pedang dan kuat pula tu. Ramai askar yang gagah perkasa pun kena tikam. Keadaan makin meruncing, rakyat menangis, tak tahu nak buat apa lagi. Tiba-tiba, muncul seorang budak kecil. Baju dia lusuh je, tapi matanya tajam berfikir. Budak ni namanya Hang Nadim. Dengan beraninya, dia merapati raja. "Ampun tuanku," katanya sopan. Katanya, "Kalau orang dijadikan perisai, makin ramai akan mati. Gunalah batang pisang, tuanku. Bila ikan todak tikam, muncungnya akan tersangkut." Raja terdiam sekejap, mungkin hairan dengar cadangan dari budak kecil. Tapi bila difikirkan balik, betul juga kata budak ni, bisik hati raja. Maka raja pun terus perintahkan orang kampung susun batang-batang pisang sepanjang tepi laut. Tak lama lepas tu, datanglah lagi ikan todak melompat. Zup! 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 Dan apa yang terjadi? Semua muncung ikan todak tu tersangkut kemas pada batang pisang. Rakyat bersorak gembira. "Bijaknya budak ni, Hang Nadim selamatkan kita." Raja tersenyum bangga. Manakala Hang Nadim pula hanya tunduk hormat. Dia tak riak, tak minta ganjaran. Dia cuma kata perlahan, "Yang penting, negeri kita selamat, tuanku." Sejak hari itu, nama Hang Nadim disebut di mana-mana. Budak kecil yang bukan saja berani tapi bijak berfikir sebelum bertindak. Dan itulah dia, permulaan kisah Hang Nadim, budak pintar yang bakal menyelesaikan banyak lagi masalah rakyat selepas itu. Hebat kan kisah Hang Nadim ni? Ia mengajar kita bahawa kebijaksanaan tu tak mengenal usia. Kadang-kadang, penyelesaian paling mudah datang dari minda yang paling tak disangka. Terima kasih banyak-banyak kerana menonton. Okey, bye.